Okey, kita continue. Kita sambung. Untuk saya ambil soalan tutorial. Soalan tutorial 2, question 1. Okey, soalan 1. A shaft carry 4 meshes A, B, C and D. The meshes are 12 kg, 10, 18 kg and 15 kg respectively, and their radius of rotation are 40 mm, 50 mm, 60 mm and 30 mm. The angular position of the mesh B, C and D are 60 degree, 130 degree and 270 degree from the mesh A. Find the magnitude and position of the balancing mesh at the radius of 100 mm. Okey, untuk soalan 1 tutorial ni, awak kena masukkan semua information dalam kolom. Okey, ini meshes. Okey, ini mesh. Ini meshes A, B, C, D, dan saya letakkan magnitude and position. Saya letakkan balancing mesh. Saya letak simbol E. Okey, di mana mesh yang A adalah 12 kg, mesh B adalah 10, C adalah 18, D adalah 15. So for the radius saya convertkan jadi meter, 0.04, 0.05, 0.06, 0.03. Okey, dan degree dia okey. Berbeza dengan soalan contoh tadi. Soalan contoh tadi di mana dia tak letakkan reference, mana-mana mesh as a reference untuk degree. No. So untuk soalan ni dia letakkan reference degree adalah pada A. So that's mean untuk gambar rajah ni tengok pada mesh A dia letakkan pada 0 degree. That's mean dia terletak pada X axis. So untuk yang B daripada A 60 degree. So B daripada A 60 degree. Nampak? 60. C daripada A adalah 130 degree. 130 degree. Dia tarik. So degree di antara C dengan B kita dah dapat tahulah. Adalah 70. Di antara sini adalah 70 degree. Okey. Dan D, degree di antara A dan D adalah 270 di sini. Direct 270 ke bawah. Okey. Senanglah, mudahlah. Dan dia bagi tahu kita pula untuk balance, untuk counterbalance E, dia bagi tahu kita hanya radius 0.01 panjang dia. Degree dia tak dapat, degree dia suruh cari, mesh mungkin disuruh cari. So kita tambah lagi satu kolom, di mana kolom untuk centrifugal force, MR. Unit dia kilogram dot meter. Must be put the unit. Kalau tak, saya tak tahu. Dan ini pun untuk keselamatan awak, untuk awak menjawab soalan dan bagi final answer nanti. Okey? 0.48, 0.5, 1.08, 0.45 dan 0.01 ME. Okey? Untuk counterbalance. So daripada sini, perkara yang pertama sekali saya buat adalah saya set up scale. Okey, saya set up scale di mana scale saya 1 cm sama dengan 0.1 kg dot meter. Saya letakkan 4.8 cm untuk 0.48. Okey, saya letakkan 5 cm, saya letakkan 10.8 cm, saya letakkan 4.5 cm. Okey, based on this one lah. So bila saya create, okey, sekejap saya dah tahu. Okey, berapa panjang yang saya perlukan. Okey. Untuk graf ni Untuk graf ni, di mana yang pertama sekali saya pergi kepada mesh A. Di mana mesh A degree dia 0, tapi centrifugal force dia ada unit 0.48. So 4.8 cm. Okey, degree dia 0, panjang, okey, dan panjangnya adalah 4.8 cm. 4.8 cm lebih kurang.
So ini adalah mewakili untuk A. And then daripada A ni dia check, mencari. Daripada A ni dia direct 60 degree yang mewakili B. Mewakili B saya ambil 5 cm based on scale 5 cm. Panjangnya 5 cm. Okey. Panjangnya 5 cm dan saya punya degree mesti awak ada reference tau. Mesti awak ada reference guide. Reference guide awak lah. Okey. 60 degree. Lebih kurang 60 degree. Awak mark lah, awak lock lah 60 degree. And then daripada sini kita nak cari C. Okey. Untuk C pula panjangnya 10.8 cm dan degree dia 130 degree Okey. Untuk panjangnya tengok degree dia kita mark dulu degree supaya nanti mudah. Adalah 130. Nampak? Dan untuk panjangnya adalah 10.8. Awak tarik 10.8. Awak dah dapat A, B, C. A, B, C. Awak dah dapat B. Tulis setiap direction ni, tulis. Ada direction, ada direction, ada direction. Tulis. Sebab kita nak close loop. Kita nak close polygon. Next, dia bagi tahu kita degree of D adalah 270 ke bawah, betul? Dan dia punya centrifugal force 0.45. So that means 4.5 cm. Kita memerlukan 4.5 cm. So straight. That's why guideline ni mesti dia important lah untuk kita tentukan degree. Okay, 4.5 di sini. Kita akan stop di sini. Bila stop di sini, akan ada satu ruang di area sini. Akan ada satu ruang di area sini yang tak close. Okay. This one adalah mewakili counterbalance awak. Counterbalance awak sambungkan sehingga dia dapat close polygon. Tapi sambung guna pensel. Jangan guna pen macam saya. Saya nak tunjukkan pada awak saja. Okay. Sambungkan guna pensel. Di mana panjang ni awak kira. Panjang saya dapat 8.2. Okey. 8.2 cm bermaksud panjang ni mewakili 0.82 kg/meter. Okey, untuk 0.82 ini tapi yang ni adalah mewakili centrifugal force. Centrifugal force untuk E adalah 0.01 ME. That means 0.1. Ini adalah 0.1, 0.1 ME. Maaf. Okey, mewakili 0.1 ME. 0.1 ME sama dengan 0.82 kg/meter. ME kita divide, kita akan dapat berapa kilogram. Okey, mewakili M, meter, boleh eliminate. So 8.2 kg. Nampak? So degree awak mesti kena kira pada paksi X. Kirakan awak akan dapat, saya lebih kurang dapat 268 degree. Okey, 268 degree. So jawapan awak 267.47 degree. Terpulanglah, tapi lebih kurang sama ni. So awak perlu ada scale, awak perlu ada setiap garisan ni perlu ada unit. Okey, mewakili unit mana? Saya pun tak tahu nanti. Dan awak setiap satu ni awak perlu ada degree. Okey, degree. Untuk awak dapat full mark. Dan awak perlu ada this one, arrow. Okey? Everything ada arrow. Dan ini boleh dapat, ini boleh dapatkan full mark lah untuk this one. Boleh? Faham? So saya rasa untuk same plane for static unbalancing
Saya rasa awak dah boleh buat untuk soalan nombor 2. Okey. Lepas ni saya akan tunjukkan untuk dynamic balance.